Nama saya Dania. Saya berumur 32 tahun dan 5 minit sebelum saya melangkah masuk ke Dewan Persandingan, saya dapat tahu abah saya bukan sekadar terlewat. Dia telah memilih untuk berpihak kepada orang lain. Saya berdiri dalam busana pengantin saya, sebelah tangan menekan dada. Cuba memperlahankan nafas sebelum muzik majlis berbunyi. Apabila telefon saya tiba-tiba bergetar di atas meja solik. Untuk sesaat, saya rasa macam nak biarkan saja ia berdering. Bakal suami saya, Hakim, sudah pun menunggu. Tetamu semua dah duduk di meja masing-masing. Del saya dah disemat rapi. Bunga tangan dah sedia. Dan saya nak sangat percaya yang untuk kali ini, tiada apa-apa masalah dari keluarga saya yang boleh ganggu saya di dalam bilik persalinan ini. Kemudian, saya nampak nama kakak saya naik di skrin. Kak Farah. Saya jawab, dan sebelum sempat saya bersuara, dia ketawa sinis. Jenis ketawa perlahan yang orang guna bila dorang nak kau tahu yang dorang puas hati dapat sakitkan hati kau. Tak payah tunggu abah, katanya. Abah pilih untuk teman akak. Suasana dalam bilik itu terus bertukar sunyi sepi. Sampai hati akak buat macam ni, bisik saya. Dia sikit pun tak teragak-agak membalas. Kau tu yang patut sedar diri. Tahu kedudukan kau kat mana? Jari jemari saya menggenggam telefon tu sampai rasa sakit. Apa yang lebih memeritkan? Sebahagian dari diri saya dah mula percayakan kata-katanya sebelum saya sendiri mahu menerimanya. Teringat setiap sambutan hari jadi di mana dia sentiasa perlukan lebih perhatian. Setiap kali makan malam keluarga di mana perasaan dia lebih penting dari perasaan saya. Setiap momen kejayaan saya di mana abah akan alihkan pandangan sebab kalau dia puji saya, Kak Farah akan mengamuk dan sentap. Saya tenung diri sendiri dalam cermin, lengkap berpakaian pengantin. Tapi saya rasa macam anak perempuan yang dilupakan. Sekali lagi, saya ingatkan saya terpaksa berjalan masuk ke pelamin tu seorang diri. Saya bayangkan semua tetamu, pakcik-makcik. Saudara mara akan menoleh dan tengok saya tercari-cari kelibat seorang bapa yang rupa-rupanya sengaja memilih untuk tak datang. Tiba-tiba, pintu di belakang saya terbuka. Tapi, sebelum saya beritahu apa yang jadi lepas tu, cuba kongsikan di ruangan komen anda tengok video ni dari mana dan macam mana cuaca di tempat anda sekarang? Saya nak tahu sejauh mana kisah ini boleh pergi. Sebab apa yang berlaku lepas ni bukan saja mengubah majlis perkahwinan saya, tapi ia mengubah terus cara seluruh keluarga memandang saya. Wanita yang berdiri di muka pintu itu ialah Cikgu Mariam. Seorang pengetua sekolah besara yang dah saya anggap macam keluarga sendiri. Malah lebih rapat berbanding darah daging saya yang bawa nama keluarga yang sama. Dia pandang wajah saya, kemudian pandang telefon di tangan saya dan terus tutup pintu rapat-rapat. Apa pula yang dia buat kali ni? Tanyanya. Soalan tu hampir buat hati saya luluh, sebab itu bermakna dia faham. Situasi ini bukan benda pelik bagi seseorang yang dah tengok saya membesar. Saya serahkan telefon tanpa sebarang kata. Kakak saya dah pun letak panggilan. Tapi kata-katanya masih terngiang-ngiang dalam bilik tu macam asap yang melemaskan. Cikgu Mariam baca mesej yang Kak Farah hantar sebelum dia call tadi. Dan riak wajahnya terus berubah tegas. Dia beritahu kamu benda ni sekarang? Saya mengangguk. 5 minit sebelum majlis mula, Cikgu. Cikgu Mariam mengetap bibir. Orang yang kejam memang suka main dengan masa. Ia bagi peluang untuk mereka pura-pura yang. Kerosakan emosi tu semua kononnya cuma satu kebetulan. Macam biasa, saya cuba nak pertahankan keluarga saya.
Saya nak cakap mungkin Abah salah faham. Mungkin kakak saya cuma panik. Mungkin keadaan ni rumit. Tapi alasan-alasan skim yang saya pegang kuat dari kecil. Dan sekarang semua alasan tu dah tak boleh diguna pakai lagi. Cikgu Mariam melangkah lebih rapat. Dania, kegagalan ayah kamu hari ni bukan buktinya yang kamu ni susah nak disayangi. Saya pandang baju pengantin saya dan tergelak hambar. Habis tu, kenapa dia asyik buktikan yang saya ni paling mudah untuk ditinggalkan? Cikgu Mariam tak terkejut langsung. Dia dah kenal saya sejak saya jadi budak pendiam yang selalu duduk sekolah lambat-lambat tolong guru. Semata-mata sebab tak nak balik rumah awal sebelum waktu makan malam. Dia perasan bila saya mula berhenti bawa surat rombongan sekolah sebab Abah selalu lupa nak sign. Dan Mak, Puan Salmah, pula cuma berjanji kosong nak ingatkan Abah. Cikgu Mariamlah yang duduk kat sebelah saya masa majlis penyampaian beasiswa bila kerusi Abah kosong. Malam tu, Abah bawa Kak Farah pergi expo pengantin mega kat Kuala Lumpur sebab kononnya kakak tengah merancang masa depannya. Saya berdiri atas pentas pegang sijil, tenung kerusi kosong tu. Dan pujuk hati sendiri cakap benda tu tak penting. Cikgu Mariam jumpa saya lepas tu dekat kantin dan cakap, seorang budak tak sepatutnya terpaksa berpura-pura yang kerusi kosong itu adalah sesuatu yang normal. Bertahun-tahun lepas tu, bila saya capai cita-cita jadi kaunselor sekolah, dia hantar nota yang berbunyi, kanak-kanak yang rasa diri mereka tak wujud, akan tahu yang kamu nampak mereka. Abah pernah cakap kerjaya saya ni mulia tapi tak praktikal dan tak bergaji besar. Kak Farah pula senyum dan menyindir. Mestilah kau pilih kerja dengan budak-budak bermasalah, kan dah biasa. Semua saudara mara tergelak sebab dia cakap dengan nada manja bergurau. Dan saya pun terpaksa gelak sama. Sebab saya dah dilatih untuk kecilkan hati sendiri dan jaga air muka keluarga. Kini, Cikgu Maria memandang saya yang sedang berdiri dalam persalinan sutera putih ni. Dengan bunga tangan saya terketar-ketar atas meja. Kamu dah habiskan seumur hidup kamu cuba berfikiran rasional dan mengalah. Supaya mereka boleh terus bersikap mementingkan diri sendiri tanpa menanggung padah. Tapi tidak hari ini, Dania. Tekak saya rasa perit. Saya masih nak Abah ada kat sini. Suaranya mengendor lembut. Mestilah kamu nak. Mahukan ayah kamu tak bermakna kamu lemah. Tapi hakikat kamu mahukan dia. Tak bermaksud dia layak untuk berdiri di sebelah kamu hari ini. Di luar pintu, alunan muzik majlis dah bertukar. Tetamu semua sedang menunggu. Hakim mungkin tengah tertanya-tanya kenapa saya lambat. Itu bagi rasa sakit yang berbeza, sebab Hakim tak pernah sesekali buat saya merayu untuk dihargai. Dia sentiasa perasan bila saya tiba-tiba diam. Dia akan bertanya kalau ada gurauan kawan-kawan yang menyinggung perasaan saya. Dia tahu serba sedikit tentang toksiknya keluarga saya dan dia risau. Tapi dia tak tahu yang kakak saya dah pilih waktu yang paling kejam untuk merobek semula luka paling lama. Kedengaran ketukan perlahan dari luar pintu dan penyelaras majlis berbisik beritahu yang Hakim kirim pesan, tanya kalau saya perlukan apa-apa. Saya pejam mata. Bakal suami saya boleh rasakan kebimbangan saya dari hujung dewan sana. Tapi ayah kandung saya sendiri selamba mengabaikan saya sepanjang hayatnya. Cikgu Mariam pegang bahu saya. Kamu tak perlu buat keputusan detik ini juga, tapi ingat siapa diri kamu, sebelum kamu biarkan mereka tentukan siapa kamu. Saya palingkan muka ke arah cermin. Untuk seketika, saya nampak budak perempuan kecil yang selalu tercari-cari kelibat ayahnya dalam celah orang ramai. Tapi si ayah sentiasa utamakan keperluan orang lain.
Kemudian, saya nampak seorang wanita dewasa yang dah berjaya bina hidup berdikari di luar rumah yang asyik mengajarnya untuk menjadi kedil dan beralah. Saya capai bunga tangan putih itu. Saya kena tahu apa yang Kak Farah cakap kat Abah. Cikgu Maria mengangguk. Kalau macam tu, mari kita hentikan dia dari terus mengawal jalan cerita ni. Bila saya buka pintu bilik bersiap tu, tangan saya dah berhenti menggigil, tapi hati saya terasa hancur lebam di dalam. Cikgu Mariam berjalan selangkah di belakang saya, cukup dekat untuk sambut saya kalau saya rebah. Tapi cukup jauh untuk biarkan saya berdiri di atas kaki sendiri. Laluan koridor kat luar dewan tu agak sempit, dihiasi dengan susunan bingkai-bingkai gambar perpustakaan warisan lama di Kuala Lumpur. Tempat yang saya dan Hakim pilih sebagai lokasi Dewan Majlis resepsi kami. Sepatutnya suasana tu rasa hangat. Sebaliknya, ia rasa macam teruk masa yang bawa saya terus masuk semula ke dalam kitaran toksik keluarga yang dah bertahun-tahun saya cuba lari. Saya baru berjalan separuh jalan ke arah pintu masuk tepi bila saya nampak kakak saya. Farah berdiri di bawah lampu dinding rona emas, lengkap dengan baju bridesmaid warna syempin. Bersandar pada dinding sambil pegang telefon, senyuman sinis dah sedia terukir di bibirnya. Dia nampak sangat elegan, mahal dan bergaya, macam setiap bilik tu pentas yang dia dah takluk. Memang pun, kejayaannya berkisar tentang perkahwinan, mereka gaya pelamin pengantin. Dan muat naik gambar-gambar sempurna kat Instagram. Dan sekarang dia berdiri kat luar majlis kahwin saya. Dengan riak muka yang menunjukkan dia baru saja pastikan saya akan ingat hari bahagia saya ni untuk memori yang paling menyakitkan. Ha, tu pun dia katanya. Akak baru terfikir entah-entah kau nak menyorok kat dalam tu sampai semua makcik-pakcik kat luar ni rasa pelik. Saya berhenti beberapa kaki daripadanya. Mana Abah? Dia sengitkan sedikit kepalanya. Maksud kau, orang tua yang akak dah pesan kat kau tadi tak payah tunggu tu? Matanya mula menjeling ke arah Cikgu Mariam. Ni urusan hal keluarga kita. Cikgu Mariam kekal tenang. Kalau macam tu, sepatutnya kamu berkelakuan macam ahli keluarga. Kak Farah tergelak meindih. Tengoklah tu. Hari kahwin sendiri pun lari mengadu kad pengetua sekolah. Nampak sangat kau ni macam mana? Saya melangkah setapak ke hadapan. Cakap Kak Dania, apa yang akak dah hasut beritahu Abah? Akak beritahu dia benda yang betul. Tak. Akak beritahu dia apa saja yang boleh buat dia rasa bersalah sampai dia terpaksa pilih akak. Senyumannya makin tajam. Mungkin dia pilih akak sebab akhirnya dia sedar yang akak lebih perlukan dia. Nah, itu dia. Ayat yang merumuskan seluruh zaman kanak-kanak kami. Kak Farah tak pernah mahukan kasih sayang dari keluarga. Melainkan benda tu dapat buktikan yang dia berjaya rampas perhatian tu dari saya. Akak lebih perlukan dia hari ni? Dia merenung saya dari atas ke bawah. Tolonglah. Dania. Kerja kerajaan stabil. Dapat pula bakal suami paramedik yang kononnya sempurna tu. Kawan-kawan kaunselor kau semua layan kau macam kau ni penyelamat dunia semata-mata sebab kerja kau tak ada telinga dengan budak-budak nangis. Dia menyambung, kau kan suka jadi orang yang baik, yang mulia, yang suci murni. Kau boleh je telan kekecewaan ni. Akak pula. Akaklah orang yang orang lain akan ambil peduli bila akak hancur, bukan kau. Untuk sesaat, saya rasa nak kesian kat dia. Hampir-hampir nak kesian. Tapi saya dah habiskan terlalu banyak masa. Bertahun-tahun lamanya terluka dengan jiwa kosongnya. Sikit pun saya takkan tertipu nak anggap itu sebagai penderitaan.
Jadi akak call Dania sebelum akak nikah ni bermula semata-mata nak beritahu yang Abah tinggalkan Dania sebab akak nakkan perhatian? Wajahnya bertukar tegang. Bukan. Akak call sebab kena ada orang yang tolong sedarkan kau, yang kau tu bukanlah pusat grafiti keluarga ni. Hanya sebab kau dah jumpa jantan yang sudi kahwin dengan kau. Kalau Dania yang dulu, saya pasti dah tunduk pandang lantai dewan. Dania yang dulu pasti akan perlahankan suara, mengalah macam selalunya supaya tak kecuh. Tapi perempuan lemah tu dah tak berdiri kat situ lagi. Ini majlis kahwin Dania, kata saya tegas. Dania lantik akak jadi pengapit, jemput akak untuk berdiri sebelah Dania, tapi entah macam mana, tu pun masih tak cukup buat akak. Kak Farah menolak badannya dari dinding tu. Kau tahu tak apa yang saudara marah? Tetamu semua duk borak dari pagi tadi? Betapa cantiknya tempat ni. Betapa sweetnya kisah cinta seorang kaunselor sekolah dengan anggota bomba. Semua orang terpedaya dengan lakonan pengantin yang tak minta lebih kau tu. Saya renung tepat ke wajahnya. Oh, jadi sebab tu je? Akak nak gambar-gambar cantik majlis tu jadi milik akak. Akak nak orang puji akak. Akak nak nama. Dan bila orang kampung mula nampak Dania dan bukan akak, akak serang satu-satunya benda yang akak tahu paling melukakan hati Dania. Hidungnya berombak menahan marah. Abah tahu kau lebih kuat. Dia risaukan akak sebab akak lebih penting dalam keluarga ni. Dan itu adalah sesuatu yang kau takkan pernah faham. Sebelum saya sempat balas balik, Mak muncul di hujung dewan. Puan Salma bergegas ke arah kami dengan air mata yang dah bertakung di kelopak. Tolonglah, bisik Mak perlahan, cemas. Jangan gaduh kat sini. Tolonglah, bukan hari ni. Jaga sikit air muka kita. Saya berpaling ke arah Mak. Mak tahu ke pasal ni? Riak wajah Mak terus runtuh. Dania. Mak tahu tak yang Abah memang dah niat tak nak iring Dania masuk dewan hari ni? Mak keling ke arah Kak Farah. Lepas tu pandang wajah saya balik. Jelingan tu dah cukup bagi saya segala jawapan. Abah serba salah. Dania. Kakak kamu sedih, merajuk. Semuanya jadi terlalu cepat. Darah saya menderu sejuk. Jadi Mak memang tahu. Mak ingatkan Abah akan lembut hati dan masuk juga akhirnya. Kak Farah jeling ke atas dengan riak menyampah. Tengoklah tu. Inilah perangai dia. Dia buat semua benda yang kecil nampak macam satu kes jenayah polis. Saya pandang Kak Farah. Akak sakitkan hati orang berbakul-bakul. Lepas tu akak cop penderitaan dorang tu sebagai drama. Laluan koridor tu terus jadi sunyi sepi. Malah Mak pun berhenti menangis buat seketika, tahan nafas. Kak Farah cepat-cepat tarik muka bongkatnya balik. Cakaplah apa yang kau nak cakap. Majlis mula lagi 2 minit. Kalau Abah tak ada, semua orang, Tok Kadi. Makcik-makcik bawang akan mula mengumpat. Apa agaknya anak bertuah ni dah buat sampai bapa kandung sendiri tak sanggup nak datang masuk dewan anak dia. Skim bahagian yang paling jijik. Kak Farah dah bayangkan siap-siap bisik-bisik umpatan tetamu, kerusi saksi atau pelamin yang kosong, muka saya yang tahan sedih menangis depan orang. Dia sangat seronok dapat bayangkan semua kerosakan tu dan panggil perbuatannya ni berterus terang secara jujur. Tiba-tiba, pengurus majlis muncul dari pintu utama, nampak gementar dan pucat. Cik Dania. Muzik dah sedia bila-bila masa Cik dah bersedia. Kak Farah angkat dagunya dengan bongkak. Pergilah. Tunjuk kat semua orang betapa kuatnya kau. Saya pandang Mak. Mana Abah?
Mak tak mampu nak jawab. Kemudian, pintu tepi di belakang Mak terbuka. Abah saya melangkah masuk ke koridor. Dan riak wajahnya saja dah cukup untuk beritahu saya yang dia sedar. Dia dah buat kesilapan yang paling besar. Encik Azman nampak jauh lebih tua berbanding pagi tadi masa di rumah. Bukan muka menyesal, bukan juga muka berani, cuma tua. Seolah-olah beban dosa yang dia dah buat tu dah meremukan tulang temulangnya sebelum sempat dia buka mulut. Dia berdiri di pintu masuk tepi tu dalam sut kemas gelapnya. Sebelah tangan masih pegang tombol pintu. Matanya melilau gelisah pandang saya. Lepas tu Kak Farah. Lepas tu Mak, Cikgu Mariam dan akhirnya merenung ke lantai karpet. Keyakinan kakak saya hancur berkecai serta-merta. Abah, panggilnya tajam. Kenapa Abah ada kat sini? Soalan itu terus mematikan apa saja alasan bodoh yang mungkin Abah nak guna lepas ni. Sah, dia bukan lambat tanpa sengaja. Dia memang ada dekat tempat lain sebab Kak Farah dah suruh dia duduk dengan dia. Abah telan liu. Abah datang nak bercakap dengan Dania. Kak Farah melangkah laju ke arahnya. Kan kita dah bincang pasal ni. Abah tersentak bila dengar perkataan kita tu, dan dari situ saya nampak rentak corak permainan Kak Farah dengan sangat jelas. Kak Farah tak pernah minta simpati dan sokongan. Dia yang menuntut dan merampasnya dari hak orang lain. Saya pandang Abah. Abah memang nak biarkan Dania berdiri kat situ tunggu, Abah macam orang bodoh ke? Abah buka mulutnya, tapi satu suara pun tak keluar. Mak berbisik merayu, "Abang, tolonglah bang." Cikgu Mariam berdiri teguh dan diam di sebelah saya, seolah-olah menjadi dinding sandaran saya. Akhirnya Abah bersuara, "Abah. Abah nak masuk sebelum muzik tu mula." Saya rasa macam nak tergelak di situ juga. Sebelum muzik mula. Atau selepas Dania dah terima hakikat yang Abah memang takkan datang? Wajah Abah menegang. "Kakak kamu sedih, dia tertekan sangat. Ini hari kahwin Dania, Abah. Abah tahu benda tu. Abah pasti ke Abah tahu?" Suara saya sengaja dikawal perlahan, tapi bergema menghentam dinding koridor tu. Dia call Dania 5 minit sebelum Tok Kadi sampai, sebelum majlis mula. Dan cakap Abah pilih dia. Bukan cakap Abah Jamid. Bukan ada salah faham. Dia cakap Abah pilih untuk teman dia. Abah pejam matanya untuk sesaat dan saya yakin 100%. Abah dah dengar ayat tu keluar dari mulut Kak Farah sebelum ni. Dia takut kata Abah perlahan, cuba mencari alasan. Takut apa? Potong Kak Farah dengan nada tinggi. Takut hilang keluarga dia? Takut disisihkan jadi melukut di tepi ganta masa semua orang tengah sembah dan puja kau hari ni? Tak ada siapa sisihkan akak, balas saya tegas. Akak kan pengapit Dania. Sebagai hiasan Dewan J, tengkingnya balik. Sebagai bukti wayang kononnya kau ni adik bongsu yang pemaaf sangat. Abah angkat tangannya ke udara. Dah, cukup. Tapi perkataan cukup tu langsung tak ada apa-apa kuasa. Sebab Abah hanya akan guna perkataan tu bila hati saya dah pun calar balar dan kerosakan dah pun berlaku. Saya pandang Abah lagi. Apa yang dia beritahu Abah sampaikan Abah sanggup buadannya macam ni? Abah meraup mukanya dengan dua belah tangan. Dia cakap, "Dia rasa macam kamu nak buang keluarga kita. Majlis kahwin ni kononnya cuma nak raikan kehidupan baru kamu je dan orang-orang dari tempat kerja kamu. Dan dia rasa terhina. Jadi, jalan penyelesaian yang Abah rasa terbaik adalah dengan pastikan Dania pula yang rasa terhina?"
Abah nampak terluka dengan ayat saya tu, seolah-olah ketegasan saya ni tak adil dan biadab buatnya. Abah cuma nak kekalkan keamanan keluarga kita. Ayat tu singgah di pipi saya macam satu tamparan yang maha kuat. Kekalkan keamanan keluarga. Skim Mantera keramat keluarga Melayu kami dari dulu. Jaga keamanan. Jaga air muka. Diam jelah. Beralah dengan kakak. Jangan buat Kak Farah mengamuk nanti saudara mengata. Jangan buat abah terpaksa pening lalat buat pilihan. Jadilah anak yang patuh. Kena sabar lebih sikit. Biar diri tu dipijak sampai hancur. Cikgu Mariam akhirnya membuka mulut. Keamanannya menuntut seorang anak untuk menelan segala kesakitan dalam diam. Itu bukanlah keamanan. Itu adalah satu penderaan emosi. Wajah abah jelas kelihatan malu besar ditegur begitu. Ini urusan keluarga kami. Ia dah jadi lebih dari sekadar urusan keluarga biasa. Bila anak perempuan awak perlukan sokongan seorang ayah. Tapi awak lebih memilih jalan yang paling mudah dan tak menyusahkan awak, balas Cikgu Mariam bersahaja tapi padu. Kak Farah tergelak kasar. Wow, sekarang bekas pengetua sekolah nak masuk campur dan bagi ceramah kat kitorang pula. Cikgu Mariam langsung tak toleh pandang ke arahnya. Matanya tetap tertumpu pada bapa saya. Seorang kanak-kanak tak sepatutnya terpaksa merendahkan nilai dirinya dan tak minta apa-apa, semata-mata untuk meraih sisa-sisa kasih sayang. Kata-kata itu bergerak di sepanjang lorong itu seperti guru yang berdentum perlahan tapi menyesakkan dada. Rahang abah bergerak-gerak, tapi dia tak mampu nak bagi sebarang jawapan. Terimbau kembali di fikiran saya. Setiap kali saya dipuji orang sebab cukup matang walhal realitinya, saya cuma dibiarkan mengurus diri sendirian. Setiap kali saya dipuji anak yang baik sebab memahami. Padahal saya sebenarnya dalam mastop harapkan sebarang perlindungan dari mereka. Setiap kali Kak Farah buat perangai dan mengamuk sakan, dia akan terus dipujuk. Manakala saya yang tenang dan tak banyak bunyi ni akan terus disuruh mengalah dan dilupakan macam tu je. Abah, kata saya, abah ada beritahu dia ke yang Dania ni selalu bertindak melulu ikut emosi dan menyusahkan orang? Mata abah terus melirik kelam kabut ke arah Kak Farah. Ha, kantoi. Abah. Abah tengah serabut sangat masa tu. Abah ada cakap ke tak? Desak saya. Dulu abah cakap, abah dengan Kak Farah pun selalu tegang dan gaduh. Kak Farah terus menyampas dengan sombong. Abah sendiri cakap kat akak. Yang kau ni selalu jadikan semua benda kecil sebagai satu ujian untuk periksa kasih sayang dia. Saya pandang dia, tersenyum sinis. Terima kasih, Kak. Wajah Kak Farah berubah cuak bila dia baru perasan yang dia dah terbocorkan rahsia kelemahan abah tu untuk bagi kelebihan kepada saya. Muka abah terus pucat lesi. Dania, abah. Abah tak bermaksud macam tu. Habis tu, apa maksud sebenar abah masa cakap macam tu? Abah membisu. Saya melangkah selangkah lagi lebih dekat dengannya. Abah akan selalu layan dan manjakan siapa je yang menjerit paling kuat. Dan hukum siapa yang pilih untuk diam dan bersabar. Lepas tu, bila anak yang selalu diam tu akhirnya berani pertahankan hak dia, abah cop dia sebagai budak derhaka yang menyusahkan hidup abah. Tangisan mak makin mendayu-dayu. Tolonglah, sayang. Mak merayu. Abah kan dah datang tu. Abah ada kat sini sekarang. Saya pusing merenung mak. Abah datang ke sini sebab kalau cerita dia tak nak walikan majlis kahwin anak dia sendiri ni tersebar, ia akan burukan nama dia kat mata orang kampung.
Dia datang sebab nak jaga air muka dia, bukan sebab dia kisah hati Dania terluka. Wajah Abah berkerut menahan aib, tapi kali ini saya takkan berlembut untuk selamatkan dia dari rasa malu tu. Dia kena rasa sendiri beban malu tu. Kalau Dania tak dapat tahu hal sebenar ni dari mulut Kak Farah tadi, saya bertanya lagi. Adakah Abah akan datang jumpa Dania di bilik persalinan sebelum majlis ni mula? Dan beritahu Dania benda sebenar ni dari mulut Abah sendiri? Keadaan terus sunyi sepi macam di tanah perkuburan. Abah cuma tunduk memandang hujung kasutnya. Mak menekuk mulut sambil menangis. Kak Farah tenung Abah, macam tak percaya. Kesunyian itu menjawab segala persoalan saya dengan jauh lebih jujur dari mana-mana alasan yang mungkin akan direka oleh Abah. Abah memang berniat nak biarkan saya tunggu bagai orang bodoh. Dia akan biarkan saya tertanya-tanya, malu dan sedih. Kak Farah yang pertama dapat kembali kawalan diri. Beritahu dia, desatnya pada Abah. Cakap Kak Dania yang Abah pilih akak sebab akak lebih perlukan Abah. Tapi Abah tak pandang pun muka Kak Farah. Dia juga tak berani angkat muka untuk pandang saya. Kakak saya dah gunakan kelemahan dan ketakutan Abah sebagai senjatanya. Dan Abah rela saja menyerahkan senjata itu kepadanya. Sebab menangkan Kak Farah adalah jauh lebih senang daripada terpaksa mengambil peranan menjadi bapa yang saya dambakan. Penyelaras majlis kembali menghampiri kami dengan muka serba salah. Cik Dania, kita memang kena mula sangat-sangat sekarang ni. Tok Kadi pun dah tengok jam tu. Saya memandang ke arah pintu Dewan Pelamin yang masih tertutup rapat tu. Bertahun-tahun lamanya, saya pasang angan-angan. Bayangkan majlis idaman saya di mana saya melangkah masuk melalui pintu itu dipimpin tangan ayah saya. Tapi hari ini, di detik ini, saya faham bahawa berjalan di sisi pengapit atau penjaga masuk ke pelamin itu bukan lagi sekadar adat kebiasaan. Ia adalah lambang sebuah kebenaran. Abah mungkin dapat menghidu perubahan muktamad dalam diri saya. Sebab tiba-tiba ada riak panik memecah rasa malunya. Biar Abah iring Dania masuk pelamin tu, pintanya. Pelawaan tu sepatutnya mampu merawat secebis luka di hati saya. Dulu, mungkin ya. Dulu, saya pasti akan sambut pelawaan tu seolah-olah pengemis jumpa sisa roti. Saya akan pujuk hati lara sendiri memberitahu yang Abah dah sedar kesilapannya. Yang ahli keluarga biasalah air dicincang takkan putus dan memaafkan tu dituntut agama. Dan yang paling penting Abah dah sudi ada kat sini sekarang. Tapi, berdiri di lorong dewan ni, dengan kata-kata kejam Kak Farah yang masih galak menari di telinga. Dan dengan kebisuan pengecut Abah yang dah beri jawapan tuntas pada persoalan saya tadi. Saya kini faham perbezaan sebenar antara satu pemberian yang ikhlas berbanding satu cubaan nak tutup malu. Abah tak tawarkan diri nak iring saya sebab dia rasa bertanggungjawab nak lindungi saya. Dia nak buat macam tu sebab pintu dewan tu bakal dibuka sebentar lagi dan ratusan pasang mata akan nampak apa yang dia dah buat kalau dia tak dekat sebelah saya. Tak payah kata saya muktamad. Abah terkebila-kebila. Apa? Mak terkesiap sambil pegang dada. Kak Farah terbeliak sekejap. Lepas tu bibirnya mula tersenyum nipis. Seolah-olah penolakan saya ni satu lagi tragedi perpecahan keluarga yang dia amat nikmati. Dania, kata Abah dengan nada yang sangat lembut dan mendayu. Cara yang sama dia selalu guna sebut nama saya. Bila dia nak saya halalkan segala kesalahannya walaupun dia belum pun minta maaf dengan betul. Jangan buat Abah macam ni, nak. Saya pandang dia dengan sangat teliti. Inilah dia susuk tubuh lelaki yang ajar saya untuk sentiasa bersiap sedia untuk ditipu dan dikecewakan.
sebelum saya boleh mengukir senyuman bahagia. Inilah lelaki yang sangat ingat semua tarikh temu janji klien Kak Farah. Tarikh Photoshop baju pengantin dia, memori putus cinta dia, mood swing dia, dan setiap drama kecemasannya. Tapi lelaki yang sama inilah yang lupa malam majlis anugerah pelajar cemerlang saya. Majlis graduasi master kaunseling saya, dan hari pertama saya melaporkan diri di sekolah. Tempat di mana saya bantu kanak-kanak lain rasa dihargai. Abah bukan manusia syaitan yang tak berhati perut. Dan hakikat skim yang buat keadaan ni beribu kali lebih susah. Dia seorang ayah yang secara teorinya sayangkan saya pada nama. Tapi sentiasa gagal membuktikannya melalui tindakan. Namun dia masih mengharapkan yang sekadar bawa gelaran ayah tu dah cukup memadai. Abah tak boleh nak tiba-tiba berlakon jadi bapa penyayang di saat-saat akhir macam ni, balas saya. Mak cuba capai tangan saya, mengusap. Dania. Macam mana buruk pun, tu tetap ayah Dania. Berdosa buat darah daging sendiri macam ni. Saya tarik tangan saya balik perlahan-lahan. Kalau macam tu, Mak. Sepatutnya dia bertindak macam seorang ayah masa takde sesiapa perhati kat belakang pintu ni. Bukannya bila ada penonton beratur tunggu dia je. Senyuman Kak Farah tadi terus mati. Dia harapkan saya menangis terisak-isak putus asa, bukan membina sempadan tegas begini. Habis tu kau nak buat apa? Kau nak hukum Abah sampai mati memalukan dia? Semata-mata sebab akak cakap benda betul kat kau? Akak tak cakap benda betul, tegas saya. Akak merancang untuk malukan Dania dan musnahkan majlis ni. Dan akak tutup niat busuk tu dengan panggilnya kejujuran. Kau ni memang spesies kuat berdrama lah. Tak, Dania cuma bagi penerangan yang sangat jelas. Kak Farah palingkan mukanya memandang Abah. Abah. Cakaplah apa-apa, marah dia. Tapi Abah cuma tercegat-tegak di situ. Akhirnya sedang hadam pengajaran dan belajar macam mana pedihnya rasa bila kita terlalu mahukan tempat di sisi seseorang, tapi kita dihalang daripada menuntut ruang itu. Penyelaras majlis tu berbisik lagi memberitahu pintu dewan wajib dibuka sekarang juga. Tetamu dah pelik menunggu lama. Bakal suami saya, Hakim, sedang menanti. Masa depan saya sedang menunggu di hadapan sana. Dan keluarga bertoksik saya ni dah tak berhak sesaat pun untuk melambatkannya lagi. Saya berpusing ke arah Cikgu Mariam. Dia sedari tadi hanya dia membatu, tangannya disilangkan ke dada, matanya berkaca tapi riaknya sangat tenang. Dia nampak sedikit terkejut bila pandangan saya mendarat di wajahnya. Seolah-olah dia tak pernah pun membayangkan dirinya akan menjadi tumpuan di saat penting sebegini. Dan persis sebab skim kenapa saya nak dia di situ. Dia tak pernah sayang saya untuk menunjuk-nunjuk kad orang atau mengharapkan balasan. Cikgu Mariam panggil saya. Suara saya sedikit bergetar kali ini. Cikgu sudi tak? Iring Dania jalan masuk dalam dewan tu. Matanya membulat besar. Dania. Cikgulah yang sentiasa ada masa Abah tak datang majlis biasiswa Dania tu. Cikgu yang tolong. Usahakan sains surat sokongan supaya Dania masuk universiti. Cikgu yang hantar buku-buku berharga masa Dania mula-mula posting jadi kaunselor. Saya berhenti ambil nafas. Cikgu yang ajar Dania. Yang budak-budak yang rasa tak disayangi keluarga ni. Bukannya mereka tu sampah yang tak bernilai. Cikgu yang bagi tahu Dania hari ini yang Dania tak patut izinkan diri Dania hilang dari hidup Dania sendiri. Air mata mula berlinangan memenuhi kelopak mata tua itu. Kalau ada sesiapa pun di dunia ni yang nak iring Dania masuk ke pelamin tu, sambung saya.
Orang itu sepatutnya seseorang yang sentiasa muncul waktu tak ada siapapun pandang. Mak menangis terisak-isak melurut di bahu. Muka Abah pucat bagai tak berdarah. Wajah Kak Farah bertukar dari riak tak percaya menjadi sangat berang. Kau nak buang dan ganti tempat Abah dengan bekas pengetua sekolah pencen ni? Desisnya macam ular. Masa majlis hari kahwin kau sendiri? Tak, jawab saya mematahkan soalannya. Dania tengah pilih seseorang yang layan Dania macam manusia berharga. Walhal waktu tu tak ada apa-apa faedah pun yang dia boleh dapat dari Dania. Kak Farah tergelak sumbang, nyaring. Semua orang dalam dewan tu akan fikir kau ni gila meroyan. Nak buat produkasi murahan tahu tak? Minta simpati. Baguslah, jawab saya, langsung tak berganjak. Mungkin pengajaran tegas macam ni memang perlu dibuat supaya orang buka mata. Abah melangkah setapak, lemah. Dania, tolonglah, jangan malukan Abah sampai tahap macam ni kat luar sana. Saya nampak kelibat budak perempuan kecil, rapuh, di dalam jiwa saya yang masih terhegeh-hegeh cuba nak lindungi ayahnya dari sebarang kesakitan. Walaupun ayahnya tu sendiri dah berkali-kali gagal melindunginya. Tapi kali ni, saya biarkan budak perempuan kecil tu pergi berehat. Dania tak malukan Abah, kata saya sambil memandang matanya. Dania cuma tak nak lindungi dan tutup lagi rahsia pilihan yang Abah dah buat pada keluarga kita. Cikgu Mariam perlahan-lahan menghulurkan lengannya kepada saya. Tangannya bergetar-getar menahan emosi. Tangan saya juga tergetar. Alunan muzik Grand Entrance bertukar syahdu tapigah. Dan kedengaran para tetamu di sebelah dalam mula bangkit berdiri menyambut ketibaan pengantin. Kak Farah kalut memandang dari arah saya, ke Cikgu Mariam, kemudian ke arah Abah. Cuba mencari ruang kosong untuk mengawal situasi tegang itu tapi langsung tak menjumpainya. Senyuman angkuhnya tadi hilang gaib sepenuhnya. Pintu utama dewan itu pun dikuak buka. Abah terus menundukkan kepalanya, menyembunyikan muka dan tak mampu langsung untuk angkat wajah pandang ke depan. Saya meletakkan tangan saya di lengan Cikgu Mariam, mendongakkan dagu, dan mengorak langkah ke hadapan. Saya tak berjalan masuk ke arah masa depan saya itu dengan membawa jiwa sebagai anak perempuan malang yang mereka tinggalkan. Sebaliknya, saya melangkah dengan membawa diri sebagai seorang wanita merdeka yang takkan mampu lagi mereka kawal dan pijak. Sebaik saja kami menjejakkan kaki ke dalam dewan persandingan tu, auranya terus bertukar. Kalau kat lorong luar tadi udaranya terasa sangat sempit dan lemas diracuni luka lama keluarga. Tapi di dalam ruang perpustakaan warisan yang telah direnovasi ni, semuanya bercahaya terang keemasan, ukiran kayunya berkilat cantik, hiasan bunga mawar putih mekar di setiap meja. Dan deretan tetamu-tetamu menoleh memandang ke arah saya. Dengan senyuman yang perlahan-lahan bertukar menjadi riak keliru dan berkerut. Saya boleh rasa persoalan tu menjala dari meja ke meja. Mana bapa pengantin? Kenapa Cikgu Mariam, orang luar yang iring dia masuk pelamin? Kenapa muka emaknya di belakang pintu sana tu nampak merah macam baru lepas meraung? Kenapa kakak pengantin berdiri tepi pintu dengan muka bengis tahan marah yang hampir pecah berderai? Untuk satu saat yang singgah di dada, rasa malu dan inferioriti kompleks yang diajar dari kecil tu kembali mencekik tekak saya. Memaksa saya untuk perjelaskan keadaan, minta maaf kat semua orang. Dan buat muka manis kadil lain supaya semua orang selesa dan air muka keluarga terjaga. Tapi Cikgu Maria memaut lengan saya dengan kemas, menyokong dari bawah dan berbisik nipis, terus jalan ke depan. Jadi saya pun terus berjalan. Langkah demi langkah. Semua bisikan umpatan orang perlahan-lahan tenggelam di sebalik muzik iringan. Saya halakan pandangan tegak ke pelamin nikah.
Dan melihat hakim sedang berdiri berdekatan meja akar dalam sut navy blue-nya, nampak sangat teguh, meyakinkan dan tenang. Riak wajahnya cuma berubah sedikit pada detik dia menyedari dan faham apa yang sedang berlaku. Dia sikit pun tak nampak malu atau terhina. Dia tak menoleh dan melilau cari kelibat bapa saya macam orang hilang arah semata-mata nak dapatkan kebenaran wali untuk redakan keadaan dewan. Dia cuma merenung tepat ke arah saya dengan satu pandangan ikhlas yang membawa maksud bahawa penderitaan hidup saya sikit pun takkan mengurangkan kelayakan saya untuk merasai kebahagiaan sejati. Bila kami akhirnya sampai di hadapannya, Cikgu Mariam dengan penuh tertib menyerahkan tangan saya dan diletakkan ke dalam genggaman hakim. Kemudian, dia mencium kedua-dua belah pipi saya dan berbisik ke telinga. Kamu tak pernah susah pun untuk disayangi dari dulu. Saya telan isahkan tangis di kerongkong. Hakim perasan hal itu dan perlahan-lahan mengusap ibu jarinya di atas kekurat tangan saya. Abang ada kat sini, bisiknya. Juru nikah memulakan majlis akad. Suasananya hangat tapi dilakukan dengan teliti. Dan buat seketika ruang dewan itu kembali bernafas mengikut rentak majlis perkahwinan Melayu yang sebenar. Penuh dengan khutbah tentang cinta, komitmen, tanggungjawab menjaga isteri. Dan memilih pasangan masing-masing pada setiap hari yang berlalu. Saya boleh rasakan kewujudan Abah di suatu sudut ceruk di bahagian belakang saya sana, tapi saya langsung tak menoleh tengok dia. Saya takkan izinkan penyesalannya tu mencuri ruang fokus di benak fikiran saya. Bila tiba waktu untuk lafaz taklik dan ucapan khas selepas sah menjadi suami isteri, hakim mulakan dulu. Dia berucap dengan tenang. Meluahkan harapannya untuk membina sebuah rumah tangga di mana kesunyian takkan sesekali dijadikan sebagai satu hukuman denda. Di mana kelembutan kasih sayang tak perlu susah payah diraih dari pasangan. Di mana dua manusia boleh menjadi utuh dan kuat walau berbeza pendapat tanpa rasa dikesisihkan. Dia bagi tahu para tetamu, dia sangat kagum dengan cara saya dengan masalah kanak-kanak yang rasa diri mereka tu langsung tak wujud di mata ibu bapa. Sebab dia tahu saya sangat mengerti harga mahal sebuah pengabaian tu. Dia cakap, dia mengahwini saya bukan dengan niat suci nak menyelamatkan si miskin ini dari sejarah hitamnya. Tapi lebih kepada nak menyertai pelayaran masa depan yang saya sendiri dah bertarung separuh nyawa untuk bina dari kosong. Menjelang akhir ucapannya, bukan satu atau dua wajah tetamu yang menitiskan air mata, malah rakan-rakan sekejarnya juga. Kemudian, tibalah giliran saya. Dah berminggu-minggu saya karang draft ucapan lembut yang berhati-hati, penuh gula untuk majlis resepsi. Tapi wanita yang sedang berdiri menyarung cincin kat situ sekarang ni. Dah tak boleh sekadar melontar kata-kata manis semata-mata. Saya renung ke dalam mata hakim dan bersuara, dulu. Saya selalu fikir yang erti cinta sebenar tu maksudnya kita kena jadi seseorang yang paling mudah dan tak menyusahkan untuk dipilih. Saya sangkakan. Kalau saya kurangkan permintaan, kalau saya cepat mengalah dan memaafkan. Dan kalau saya kekal diam telan semua benda. Orang-orang yang lukakan hati saya tu akhirnya akan sedar betapa berharganya saya, dan mereka akan nampak kewujudan saya. Saya berhenti sejenak. Suara saya kini lebih bergetar tapi penuh azam. Tapi, cinta yang real takkan suruh awak berebut dan bersaing teruk-teruk semata-mata nak dapatkan satu kerusi ruang kat meja makan keluarga sendiri. Cinta yang real takkan pergunakan kesabaran awak tu sebagai satu lesen kebenaran untuk mereka terus membiarkan dan mengabaikan awak. Cinta yang real. Ia sentiasa akan hadir. Ia akan cakap kebenaran. Dan ia lindungi maruah diri dan air muka awak waktu tak ada sesiapa pun yang sedang memandang atau merakam. Air mata bertakung di mata hakim, dan buat julung kalinya pada hari bersejarah itu, hati saya diselubungi ketenangan yang jitu.
Lalu tanpa diduga, suara ayah saya pecah membelah dari bahagian belakang. Dania. Seluruh dewan terus membisu. Saya pusing memandang ke belakang dengan perlahan. Abah berdiri berhampiran barisan kerusi tetamu yang paling belakang. Kedua-dua belah tangannya mencengkam kuat pada penyanda kerusi. Mak di sebelahnya kembali teresak menangis. Kak Farah berdiri terpacak dekat lorong sisi, kaku membeku menahan riak kemarahan. Abah pandang saya, kemudian pandangannya beralih ke wajah-wajah tetamu. Saya dah gagal sebagai bapa. Saya gagal lindungi anak perempuan saya hari ini. Suaranya serak. Bunyi bisikan-bisikan terkejut mula merebak dan kedengaran berdesing ke seluruh pelusuk ruang. Dan bukan hari ini saja. Kak Farah terus tersentak berang. Reaksinya macam Abah baru saja lempang muka dia depan orang ramai. Abah. Dah, cukuplah tu. Stop. Tapi Abah tak dengar kata dia. Saya biarkan perasaan pengecut dan takut buat saya jadi seorang ayah yang zalim. Saya pergunakan ketakutan saya pada amarah meruyan anak sulung saya. Untuk saya halalkan perbuatan saya mengabaikan anak saya yang bongsu. Saya asyik tipu diri sendiri. Saya cakap Dania ni kuat, dia dah matang. Dia boleh telan sakit hati tu. Padahal, itu semua cumalah alasan pengecut seorang bapa. Dada saya terasa senak yang teramat sangat. Dah bertahun-tahun lamanya saya nak sangat dengar pengakuan maaf tu. Tapi bila mendengarnya diluahkan di situ secara terbuka, ia langsung tak memadamkan rasa sakit hati tu. Sebaliknya, ia menjolok dan merobek luka tu supaya semua orang nampak. Kak Farah hilang sabar dan merempuh ke hadapan. Sumpah ini benda paling mengarut pernah jadi. Perempuan ni tengah brainwash korang semua tahu tak? Dari kecil lagi dia ni memang kemaruk nak nampak macam mangsa keadaan supaya orang simpati. Semua kepala terus menoleh. Orang ramai mula dapat tengok watak dia yang sebenarnya sekarang. Bukannya perika fashion dan perancang majlis kahwin yang anggun. Bukannya si kakak sulung yang manis mulut dan penyayang. Inilah dia. Diri dia yang tak bertapis. Hakim melangkah ke sebelah sisi depan saya sedikit, berdiri menjadi benting bersama saya. Tapi tidak cuba menyembunyikan saya di belakangnya. Majlis hari ini bukan majlis perkahwinan awak, Farah, katanya dengan sangat profesional dan tenang. Kak Farah jegilkan matanya, tajam merenung Hakim. Jangan berani nak pandang rendah dan cakap dengan aku macam aku ni punca bala kat sini. Cikgu Mariam pula menoleh dari kerusi DIP barisan depan. Seorang kakak yang betul-betul sayangkan adiknya. Pasti akan bermati-matian lindungi detik bahagia majlis ini walau apapun terjadi. Muka Kak Farah kemerahan tebal. Oh baguslah. Sri Kandi Sucidania dan pahlawan-pahlawan penyelamat dia beramai-ramai nak etik aku pula. Suara Abah kedengaran memutung sekali lagi. Kali ini nada suaranya lebih merendah tapi sangat dalam. Sudah. Cukup, Farah. Perkataan cukup tu terasa mempunyai pemberat yang berbeza berbanding masa kat koridor tadi. Buat pertama kalinya, Abah tahan perbuatan Kak Farah sebelum sempat dia memusnahkan sesuatu secara total. Kak Farah merenung Abah atas bawah, seolah-olah Abah tiba-tiba dah bertukar jadi manusia dari planet lain. Abah pilih dia? Riak muka Abah kelihatan remuk reda musnah, tapi dia langsung tak mengalihkan pandangannya dari Kak Farah. Abah pilih kebenaran. Sekali lagi, dewan itu sunyi tiada bunyi. Kak Farah nganga buka mulut nak menjerit, tapi satu habuk suara pun tak berjaya keluar. Kuasa mutlak permaisuri yang dia sandang dan megahkan bertahun-tahun lamanya selama ini hanya wujud.
Semata-mata kerana Abah sentiasa jadi tukang cuci untuk lindungi dia dari sebarang balasan dosa yang dia buat. Dan tepat pada minit itu juga, Abah tarik balik perlindungan tersebut. Saya kembali berpaling kepada Hakim dan Tok Kadi. Saya nak teruskan majlis ni sekarang, kata saya. Juru nikah mengangguk tanda faham dan setuju. Selepas selesai semuanya, saya dan Hakim meneruskan sesi bergambar di pelamin dan sarung cincin batal, air sembahyang dengan sisa tangan yang sedikit menggigil tapi dengan dada yang berlapang-lapang. Dan bila kami diumumkan sah sebagai suami isteri dan doa dibacakan, bunyi aminkan dan tepukan tetamu bergema naik. Berasa jauh lebih besar maknanya dari sekadar meraihkan newlyweds. Ia berbunyi seperti satu kelegaan nafas. Ia kedengaran seperti satu penyaksian mutlak. Ia kedengaran seperti detik magis di mana satu dewan penuh dengan manusia akhirnya arif dan faham bahawa saya sama sekali tidak pernah dan tidak akan melangkah di atas karpet merah itu keseorangan diri. Selepas upacara bergambar dan potong kek, saya ingat mimpi ngeri itu dah tamat di situ. Saya dan Hakim berjalan menuju ke meja beradab sementara tetamu masih berdiri, bertepuk, menangis terharu dan senyum lebar seolah-olah dorang semua baru je saksikan satu sejarah yang dorang boleh buat modal cerita bertahun lamanya. Di kawasan perkarangan terbuka Courtyard tu, majlis resepsi nampak sungguh meriah diterangi gemelapan juntayan lampu kekuningan. Diserikan dengan mawar putih fresh di atas meja-meja DIP. Dan dipijak pula lantai batu bata merah ala Inggeris. Buat beberapa minit yang berharga tu, saya biar je minda saya berkhayal percaya yang sisa hari ini akan tamat dengan happy ending dan cantik balik. Hakim genggam tangan saya kuat, persis sao kapal yang melabuhkan ketenangan. Cikgu Mariam pula sibuk dikerumuni makcik-pakcik yang salam cium tangan dan berterima kasih kat dia sebab backup saya. Setiap kali saya curi-curi dengar orang cakap tindakan cikgu tu memang betul. Makin satu demi satu simpulan ketat dalam dada saya ni terlerai bebas. Tapi Kak Farah rupanya masih belum bersara. Orang spesies macam kakak saya ni pantang tengok lampu spotlight beralih dari muka dia secara senyap. Sama ada dorang jadi center of attraction atau dorang akan bakar habis tempat tu semata-mata sebab orang puji orang lain. Saya perasan kelibat dia dekat kawasan pinggir Courtyard, tengah jerit marah-marah kat Abah. Mak pula gigih berdiri kat tengah-tengah dorang berdua sambil angkat dua-dua belah tangan paras dada. Masih kononnya cuba bertindak jadi pendamai nak cantum balik pinggan mangkuk yang dah lama retak 1000. Mula-mula, saya terus buang pandang. Biarlah dorang. Saya cuma nak enjoy makan lauk pengantin beradab. Saya cuma nak sejam je waktu berharga di mana status perkahwinan saya jauh lebih penting dari segala kerosakan bara keluarga saya. Tapi lepas tu suara melenting Kak Farah naik sampai ke bumbung. Abah malukan kakak depan orang kampung tahu tak sebab nak menangkan dia tu. Satu Courtyard tu serta-merta jadi senyap sunyi balik. Abah nampak terlalu letih, tapi aura dia kali ni lain. Mungkin rasa malu aib depan orang ramai, tadi akhirnya berjaya buat kerja yang kasih sayang bapa sepatutnya buat dari bertahun-tahun dulu. Abah balas balik, "Tak, Farah. Kamu yang malukan diri kamu sendiri hari ini." Ayat tu jatuh menghentam macam bunyi pintu yang dihempas kuat. Kak Farah tergamam tenung Abah lepas tu gelak sinis macam orang hilang akal. Masih tak percaya. Lepas apa yang akak dah tabur berbakti kat keluarga ni. Dan sekarang Abah nak jadi hero backup perempuan tu? Abah bersuara lagi. Abah tengah mengaku yang Abah dah gagal jadi bapa pada dia. Dan kamu dah gagalkan Abah. Kak Farah mendengus menjerit. Abah selambar biar dia tukar title wali Abah dengan cikgu sekolah pencen gila tu depan semua orang tahu. Cikgu Mariam yang berdiri dekat je dari meja dorang, terus tundukkan pandangan.
Bukan sebab dia termakan kata-kata kesatu atau rasa malu, tapi lebih kepada rasa sedih tengok keadaannya. Ada seorang tetamu DIP perempuan. Owner company event planner terkenal yang selalu handle majlis di DIP. Dengan tenang dia pergi kat Kak Farah dan tanya direct, "Awak ni Farah kan? Si wedding stylist tu? Betul ke cerita orang ni? Awak call adik awak sendiri betul-betul masa event nak start. Semata-mata nak brainwash cakap bapa dia lari tak nak walikan dia?" Muka Kak Farah berubah kelak serta-merta. Dalam sekelip mata, otak dia baru dapat tangkap yang benda ni dah bukan lagi setakat perang mulut dramati di tiga dalam rumah yang dorang boleh sorok. Ini dah jadi malapetaka kejaya profesionnya. Sekel industri perunding perkahwinan elit yang dia selalu jilat dan cuba nak banggakan tu. Tengah pasang telinga dengar kes ni. Tak. Cerita dia tak macam tu langsung. Gelabah Kak Farah kadil lain. Dania yang pusing cerita sebenarnya. Saya tak buang masa. Terus bangkit dari kerusi pengantin jalan depan sebelum Hakim sempat tahan. Tapi Hakim pantas ikut dari belakang untuk sedia jaga saya. Kalau bukan macam tu ceritanya, cuba akak explain. Apa sebenarnya cerita dari side akak tu? Cabar saya. Kak Farah melilau pandang sekeliling gelabah. Tetamu-tetamu kayangan dan pakcik-makcik semua tengah tenung dia. Abah tengah pandang dia sinis. Dan buat julung kalinya dalam sejarah. Mak tak cuba menyampuk untuk damage control potong cerita untuk lembutkan keadaan. "Kau nak sangat dengar story aku kan?" bentak Kak Farah, terketar-ketar menahan marah dan malu. "Okey, fine. Akak dah meluat gila asyik kena tengok semua orang sembah layan kau ni suci murni sangat kononnya. Kau acah-acah jadi introsek kecil tertindas dan semua orang bodoh kat sini termakan prediktim kau tu. Akak cuma nak abah buktikan depan mata. Yang akak ni masih berharga di mata dia berbanding kau. Nah. Dah kan toy. Tu tak kedengaran macam nak minta maaf pun. Tu lebih kepada pengakuan jenayah yang dibalut dengan ayat-ayat meraih simpati. Segala ketakutan dari zaman budak-budak dalam diri saya terus lesap. Akak memang berharga pun di mata dorang, balas saya tenang. Akak sangat berharga. Sebab itulah akak dijemput istimewa masuk majlis ni. Akak terlampau penting. Sampai Dania sanggup suruh akak diri jadi pengapit kat sisi Dania. Tapi tu pun akak tak puas hatikan. Sebab akak memang niat nak tengok Dania kena caci dan aib. Sebab berkongsi kasih sayang ni. Takkan pernah cukup untuk orang yang ada hati yang tamak haluba macam akak. Mukanya terus berkerut menyinga. Kau fikir kau dah boleh menang hari ni ke ha? Saya pandang muka dia tanpa sekelumit riak gelabah. Ni bukan game perlawanan pun bagi Dania. Sebab itulah, akak dah pun kalah teruk hari ni. Dia berura-ura nak terka melangkah ke depan. Dah sedia dengan maki hamun di mulut. Tapi kawan-kawan paramedik ofis cemati Hakim dan pihak pengurusan Dewan Laju Jeblok standby kat tengah-tengah kitorang. Tak ada siapapun yang pegang tangan dia atau heret dia kasar-kasar. Memang tak perlu pun. Dan tak berbaloi sentuh dia. Perangai murah dia sendiri dah lebih dari cukup membakar reputasinya. Pengurus izin tu berkata tegas, "Cik, saya rasa majlis dah arahkan cik untuk beredar dari Dewan Private ini." Kak Farah toleh kelam kabut pandang Abah. Mata melutuk tunggu Abah masuk frame selamatkan anak emas dia macam biasa. Tapi Abah membatu sikit pun tak gerak. Skim hukuman yang real sebenarnya. Bukannya hukuman kena halau keluar majlis by security. Bukannya kutukan makcik-makcik yang buat live berbisik-bisik tu. Atau guest dan DIP dah pasang niat cancel takkan berani hire dia seumur hidup. Hukuman kifarah yang paling pedih ialah
Bila orang yang selalu berhempas pulas kadir kau dari terpalit najis balasan dosa kau, akhirnya membiarkan kau bergelumang berendam dalam najis tu sendirian. Dia akhirnya diiring eskort keluar ikut gate belakang parking. Sambil mulut dia tu bising tak habis-habis ratib nama saya sumpah seranah. Masih acah-acah nak jadi diktim terbakar dalam api yang dia sendiri curah minyak. Bila gate besi tu berdetum ditutup je, cuaca courtyard majlis resepsi tu terus berubah segar. Bukannya jadi majlis kayangan yang perfect bebas cacat celah, tapi sekurang-kurangnya ia jadi majlis yang sangat bersih dan telus kejujurannya. Lepas majlis makan dan salam kaut dah mula reda sikit. Waktu saya dengan Hakim akhirnya dapat peluang rasa 2 suap nasi minyak tu, Abah datang perlahan-lahan ke meja beradab kami. Dia sikit pun tak lafaz ayat mohon ampun beria-ria yang klise tu. Dia cuma diri pada jarak beberapa langkah dari kami dan berkata perlahan. Abah dah nampak terang benderang sekarang ni. Abah tahu. Walau Abah sedar lambat pun. Tu takkan pernah mampu nak padam balik parut luka apa yang Abah dah buat kat Dania selama ni. Saya tenung muka dia agak lama. Tipulah cakap sebahagian dari dalam hati perempuan saya ni tak rasa nak lari berendam air mata peluk Abah. Sebab anak perempuan selalunya takkan pernah berhenti kehausan kasih sayang dorang walaupun dorang dapat seorang ayah yang korup dan gagal. Tapi sebahagian diri minda rasional saya pula cukup matang untuk tak menggadaikan satu muming kejujuran dan luahan ni. Semata-mata untuk terus fix relationship dengan magic sekelip mata. Kalau Abah ikhlas nak wujudkan balik perhubungan dengan Dania lepas apa jadi, kata saya sambil letak sudu garpu. Syaratnya ia tak boleh dibina di atas dasar di mana Dania kena terus dia memendam rasa. Tutup mulut, jaga aib. Abah dilarang sama sekali cop luka trauma Dania tu sebagai drama budak-budak minta attention. Abah dilarang sewenang-wenangnya guna ayat klise kita ni kan keluarga darah daging semata-mata nak paksa Dania rela dipijak tak demaruah. Dan Abah takkan dapat sekelip mata title bapa yang Abah dah sendiri buang awal pagi tadi dengan semudah satu perkataan maaf. Kelopak matanya kembali menakung air jernih. Abah faham. Mungkin memang dia betul-betul dah belajar dan faham sikit. Atau mungkin cuma wayang. Hanya peredaran masa yang mampu membuktikan. Dan saya pun dah tak kuasa nak jadi orang tengah untuk validasi atau buktikan penyesalannya tu bagi pihak dia. Biar dia usaha sendiri. Mak pula datang menyusul kat belakang terisak-isak perlahan nak peluk. Dan saya luahkan kebenaran dan pendirian saya ni pakai nada yang jauh lebih lembut padanya. Mak, nak wujudkan syurga rumah tangga yang aman dengan memaksa orang yang dah kena tikam dan cedera teruk tu untuk diam 1000 bahasa. Itu bukan aman namanya. Itu ibarat mak bagi lesen free pelepasan cukai supaya orang tu boleh terus kena pijak dan disakiti seumur hidup. Sewaktu penutup majlis resepsi, Cikgu Mariam dipanggil ke depan untuk bagi sepatah 2 kata. Dia angkat segelas air sirap pandan es ke udara dan speechnya sangat mendalam. Setiap jiwa seorang anak itu teramatlah layak untuk dididik dan dibelah oleh ibu bapa yang wujud untuk mereka waktu dorang perlukan support. Dan setiap yang bergelar dewasa atau mak bapak tu. Tolonglah, belajarlah benda ni. Yang hakikatnya cinta dan kasih sayang tu tak dibuktikan dan tak boleh dituntut pakai kuasa zetu kongkongan mak bapak. Tapi ia dibuktikan melalui sifat konsistensi kepedulian yang berterusan. Kawasan halaman majlis yang pada mulanya sunyi macam malaikat lalu. Terus gamat dipenuhi tepukan gemuruh yang meremangkan bulu roma. Skim dia satu-satunya sija pengajaran paling berharga yang saya bawa balik sebagai bekalan marriage life. Institusi keluarga sepatutnya diharamkan sama sekali mendidik otak seorang anak tuyang. Kasih sayang bapa tu perlu direbut atau diraih dengan syarat menjadi patung yang bisu.
Cinta dan ihsan yang real akan berikan kau maruah martabat diri yang diangkat, tempat berlindung yang safe space. Dan bagi kau nafas yang cukup untuk haling jadi manusia yang lengkap dan merdeka. Meletakkan bundaris atau sempadan tegas tu bukanlah tanda kau ni anak derhaka nak balas dendam. Kadang-kadang, benda tu adalah silibus pendidikan sifik free untuk semua ahli keluarga yang tengah observe ikau. Sebab tu akan ajar dorang bahawa nilai menghormati sesama sendiri. Sifat berani memikul pertanggungjawapan dosa sendiri dan kejujuran beremosi itu. Pangkatnya berpuluh darjah lebih tinggi dari sekadar acah-acah nampak bahagia di luar demi nak jaga air muka dan gelaran. Bila saya dan Hakim dijemput ke pentas tengah, menari mengikut rentak di bawah rimbunan feri Lik TS malam tu. Saya tenung jauh memandang balik ke pintu dewan dan permaidani laluan tadi. Tempat di mana pada detik awal tadinya, saya sangkakan. Saya terpaksa menelusuri laluan tu dengan membawa gelaran yatim piatu yang dibuang bapa sendiri. Tapi di sebaliknya, saya telah berjaya melangkah bangga di kapit masuk tu beserta seseorang guardian angil yang sememangnya dah lama membuktikan kelayakannya untuk cap tempat tu melalui kesetiaan dan kebaikannya yang senyap. Kak Farah cuba bertungkus lumus create story nak sabotage wedding ni jadi cerita sedrama pasal si bongsu terbuang yang tak laku. Tapi percubaannya tu gagal total. Abah tercinta pula, cuba taktik halus datang di hujung waktu tayangan lewat. Expect nak terus jadi hero terhebat klaim balik trofi kehormat. Sayangnya, hak keistimewaan tu dah ditarik balik awal-awal lagi. Dan akhirnya, malam tu bila saya masuk kereta pulang ke rumah baru, saya melangkah bukan lagi dengan identiti sebagai anak manja yang melutut simpati pada manusia-manusia rosak supaya mereka tolong pilih dia. Tetapi, saya bernafas lega sebagai seorang wanita sejati yang telah sedar bahawa hakikatnya dipilih atau diangkat oleh orang-orang yang toksik itu takkan pernah berbaloi sama sekali kalau bayarannya adalah dengan menggadaikan harga dan diri kau sendiri.